it's Misha Shah. Welcome back to my channel. Aku dah lama gila tak buat video and tak buat intro. Hari ni kita orang ada pergambaran. After 2 minggu kita tak datang sekolah. So hari ni kita ada pergambaran untuk batch Luminous, batch kita orang for the last time. And for the last time juga kita orang pakai baju batch. Saya dah bekerja dah saya. Janganlah. Apa cakap? Aku betul sikit. Dina, kau apa? Mesti datang sekolah ada polis guys. Oh my god, after 2 weeks kita datang sekolah balik. Pasti takkan datang dah. Kecuali ambil result. Oh my god, I'm so scared. Lepas tu lepas ni kita lagi photo booth. Hi guys! Woo! Hi vlog, welcome to my guys. Yo! Look at this situation guys. Look at this situation. Tu baru habis SPM. There you go, there you go. Kita masih ni lagi guys. No, I hate it. No. No. I go Ustaz. This is our Ustaz. Ustaz. Nervous lah. Tak gambar pun nervous. Oh, kita nama kita punya tu lah yang slip tu. Slip yang kat meja tu. Look at this. Look at all of this. Sekarang kita pergi ke meja kita guys. Mana. Tunjuk. Ni. Meja kau depan. Ni meja saya. Oh my god, we bertemu kembali. Oh no, this is the tempat yang paling menakutkan for us. Tempat aku menangis. Sini. Tempat aku menangis aku bet. BAA 01. Tujuan masing-masing dah. Ada yang pindah KL, ada yang kerja. Look at the environment guys. Habis dah kosong dah. Semua orang. Nak pergi Padang guys. Pergi mana? Marah-marah. Nak pergi Padang for the first time ke sekolah. Padang kita orang renovation guys. Where are we going to go? To the Padang. Let's go. Tengok. Lama datang sekolah. Aku asyik kerja je. Pergi dulu tutup mata. Tak nampak. Guys. It's amazing. What is this? Ada apa ni? Speaker. This is our Padang. Lepas berapa tahun? 2 tahun Lepas 2 tahun. Baru rasa panas. Padang. Yeah. Guys, look at the view. Sumpah lawa gila. Hi guys. Tiba-tiba kita orang dekat Ayok Air. And actually for you guys punya information, kita orang dah habis makan dah. And kita orang pun dah touch up sikit makeup. So kita akan pergi photo booth. And diorang kata nak pergi karaoke. Tapi karaoke yang dekat dengan photo booth yang kita orang nak pergi ni, dia tak boleh pakai baju sekolah. Sebab kita orang masih with our school uniform. Outfit uniform. Outfit. Sekarang kita akan pergi photo booth. And tengoklah karaoke kat mana nanti. Stay tuned. Wih, sanggup eh? Pakai baju dance. Aduh guys, diorang sanggup balik rumah gosok baju Oh my god. Kita orang saya plan nak pakai baju sekolah, tapi sama malas gila nak gosok. So kita orang just berbaju batch. So guys, sekarang ni kita orang baru nak pergi photo booth. Sebab tadi photo booth ramai gila. And kita orang akan pergi mana? Kita akan pergi Bali. Kita pergi Bali. Oh Bali?
Kita pergi Bali. Kita pergi karaoke yang dekat sebelah luar ni. Bali okey lah. Akhirnya kita dapat izin. Kai kau tengok dekat signboard pintu tu ada banyak tau dekat. Bali okey tau. So sekarang ni kita orang punya timing dalam pukul 3 lebih kejap lagi. Sekarang baru nak dekat pukul 3. Kita lagi 45 minit. Ya. So literally kita orang kena pergi photo booth lah dulu. Jalan-jalan dulu, santai dulu ke, nak tak gambar kat luar-luar ni ke? Bila. Ya. Tengok foto pun lama lah. Yang kat belah sana tu. Kita akan pergi Bali kejap lagi. Stay tune guys. Kita orang akan naik aeroplane. Ya. And kenapa kita orang pergi karaoke yang dekat luar ni? Sebab yang dekat dalam yang viral tu, diorang tak accept orang yang pakai baju ni. Lepas tu kita orang nak try benda baru lah. Maharaja tu banyak kali dah cuba try benda baru. Ya, betul. So we got new one. Kita akan pergi Bali. Let's go. Okay guys, tadi kan dah pergi mana? Karok. Lepas tu kita stop dekat Kaisen. Lepas 2 ekor ni dia nak beli penyak lah ni. Aku tak tahu apa benda yang comel. Korang mana lagi okey? So korang pilih kan kat Dina. Salah, aku rasa yang ni kot. Ni. Macam gitu aja. So, ni Syasha bukan. Jangan tunjuk bontot. Oh, yang ni siapa yang bukan untuk Syasha tapi untuk kawan kerja Syasha. Ni untuk Kak Najwa. Yang ni untuk bukan kau sangat. Apa yang comel pun aku tak tahu. Tengok ni dia banyak gila. Dia orang pilih yang ni. Sumpah heaven gila. Sofia tak nak apa-apa? Tak nak, aku tak minat. Aku buang semua. Sumpah. Ya, kecuali kalau orang bagi. Sorry. This is my second time datang dekat sini and my first time macam impress jugalah. Tapi for the second time saya impress juga. Dah tak gambar foto booth. Tunjuk. Habis karaoke selama 2 jam. Suara aku dah tak ada dah ya. Kita dah foto booth. Pasal kita kat dah. Kita tak suara dah buat. So guys, kita orang dah habis dah everything. Dah habis karaoke, dah habis foto booth dah. And turn out gambar tu cantik gila. Weh, satu weh. Dia cantik. Comel gila. Lagi yang tengah tu kan. Yang tengah tu paling comel. Cantik gila. Saya rasa sampai situ je lah video kita. Kita orang pun dah macam barai gila dah kita orang. Penat tak Sofia? Penat gila dari pagi tadi sampai dah sekarang dah pukul 6 lebih lah Sekarang nak hujan dah. Dah hujan dah berhenti nak hujan balik dah. Tapi Dia macam mood kita orang. Tapi to be honest, puas hati lah. Sebab this is just the last one I think. Sebab Sofia dekat KL, dia dekat Putrajaya, saya dekat cyber. Semua dah jauh-jauh. The last one? Dah buat haluan masing-masing. Saya dah kerja. Kau apa? Ganggu. So Sofia? Biarlah rahsia. So guys, sampai situ je lah video kita. Thank you so much for watching this video. Hope you guys like it. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. See you guys in the video. Bye. Jangan lupa like, comel, bacin hati.